Lepas habis ni pijak kau. Jam 5 pun dah ada bantai lah main motor. Oh Dah jam 4 pun dah ada bantai main motor lah. Kelas 1. Aspire Kelas 1. Tanduk. Assalamualaikum guys, dan selamat datang. Welcome to channel Pet Sayur. So kali ni kita nak buat rasanya macam itu hari pernah je kita buat podcast, tapi kita tengah masih lagi R&D, dan kali ni kita nak try yang barunya, yang style barunya. Kita nak cerita sikit lah pasal mungkin lebih pada pemotoran ataupun pengalaman ataupun apa-apalah yang nak dikongsikan dalam channel ni lah. Dan mungkin nanti kalau dah habis video ni kan, podcast ni, mungkin korang ada idea-idea lain, boleh tulis di ruangan komen untuk saya ataupun editor kami bagi inilah, kita akan R&D lagi apa yang terbaik. Okay, so kita sekarang ada guest kita lah, 2 orang, iaitu kita ada Nakib, aka player PCO yang termasyur lah, dan kita ada Kecik Siam, pelumba public ataupun highway, and yang dah lama berkecimpung. Tak ada lama mana, tak adalah kejap mana, tapi ada pengalaman yang mungkin boleh dikongsikan dalam podcast ni. Dan podcast ini adalah bukan podcast untuk kita mengajar ataupun kita menyeru ataupun menggalakkan berlumba, tidak. Tapi kita hanya berkongsi cerita-cerita tentang pemotoran. Okay, right. So untuk mukadimah podcast ni, saya nak minta sikit apa panggil tu, guest kita ni dia intro sikit lah kan. Berapa lama dah main motor? Okay, Kecil, berapa lama dah main motor, Cik? Kalau saya main motor lambat. Saya main motor start Form 1 tu. Form 1. Saya start main Form 1. So kalau ikutkan anggaran dia lah 10 tahun. 10 tahun. Okay, lambat tu Form 1. Kalau awal tu berapa umur agak-agak? Awal tu maybe kalau macam sekarang yang saya tengok kan, dah jam 5 pun dah ada bantai lah main motor. Dah jam 4 pun dah ada bantai main motor lah. Bagi saya benda tu lambat lah. Okay, faham. Okay, untuk ni Nakib? Untuk saya main motor ni lebih kurang dalam 6 ke 7 tahun. 6 ke 7 tahun. Okay, start main motor apa, Cik? Aspire lah. Aspire. Berapa Aspire juga tu? Saya main kelas 1. Aspire Kelas 1 tanduk. Memang starter pack semua kebanyakan yang Aspire kan. Betul. Okay, main motor ni pakai motor siapa mula Aspire? Siapa? Saya lah. Saya pakai motor abang saudara saya. Abang saudara. Saya Cucuri bawa. Embat kunci. Cakap dia beli aiskrim. Okay. Saya pula mula-mula dapat motor ni, motor tu terbiar. Motor bapak saya bawa pergi kebun, tapi sebabkan tayar depan je pancit, habis semua. Saya buatnya. Kau buat apa? Saya tukar semua. Oh, tapi bagus lah. Tapi bagus kan? Bagus apa? Kau tukar kan? Tapi bagus, sepatutnya bapak saya boleh pakai, tapi saya je pakai. Itu yang macam kurang bagus tu. Okay, dalam scene motor ni, apa yang permulaan pasal kau mungkin kau pernah lumba ke, kau try wheelie dulu ke, apa benda yang apa panggil tu, benda yang tak elok yang kau buat? Start awal. Start awal. Wheelie je. Wheelie. Jatuh ke tak? Jahanam tu. Start tu akan try. Memang starting Aspire mesti Wheelie kan. Kau nak kau wheelie ke, kau racing ke apa? Saya racing bang. Racing. Racing dulu. Mana kawasan mana? Dulu kawasan mana? Sebab ada kawasan-kawasan ni kan, macam Kelang ke apa. Saya Sabak Benam. Mana main kat sawah-sawah tu ke apa? Main kat pantai. Sabak Benam pantai? Jadi jalan satu jalan panjang ni. Satu jalan panjang memang tempat dorang starting. So saya main kat situ lah. Kau yang mengelola situ tu bukan? Kau yang panggil lah kawan-kawan. Tak, saya sebagai ikut orang je. Ikut orang. Zaman tu ikut orang. Maknanya bukan kau yang menganjur lah. Bukan lah. Kau yang menganjur. Tapi sampai sekarang ni masih lagi ada budak-budak ramai-ramai. Ada sampai sekarang. Setiap hari Sabtu. Tak Sabtu So ni kau nak balik ni lah. Nak balik ni sebab esok lah. Nak kita lama lah. Esok function ni bang. Esok function ni. Okay. Tepi pantai Di pantai. Menarik pula. Sabak Benam. Okay, dalam main motor ni berapa kali dah accident? Saya
lebih 5 kot. Lebih 5 kali. Tak lima. kira juga. Tak kira. Ada yang teruk, apa yang teruk? Yang ni yang paling teruk. Paling teruk patah tangan tu. Yang patah tangan. Tapi dalam track okey. Dalam track kita bukan jatuh atas highway lah. Jaga macam ni. Kalau saya jatuh accident tu tak pernah lagi lah, alhamdulillah. Kalau masa memo tu jatuh accident tak pernah. Tapi kalau jatuh dengan kakak masa kecil-kecil pernah lah accident. Sebab ada langgar binatang balik bayar ni kan. Kakak saya langgar binatang balik bayar ni. Tu jatuh accident lah. So kalau yang masa main motor ni jatuh tergolek. Kau bawa sendiri kau tak pernah jatuh lah? Bawa sendiri tergolek bodoh dia lah. Jadi nangka busuk bang. Dia tak lama, baru-baru ni juga. Dia jadi nangka busuk je. Dia tak ada jatuh Sendiri silap lah. Sendiri silap. Okay. Jadi nangka busuk depan, tak jauh pun, depan ni je. Okay. So aku dah tahu sedikit pasal korang. Okay. Dalam 2 stroke dengan 4 stroke, mana kau pilih kalau diberi pilihan? Kalau diberi pilihan, Ada orang ya, orang tanya 4 stroke. 4 stroke. Saya 4 stroke lah. Okay, kau lagi? Saya ikut kepada kegunaan juga lah. Kalau racing untuk dekat-dekat mungkin saya boleh 2 stroke lah. Tapi kalau contohnya kalau saya nak racing jauh-jauh ke, saya nak buat daily ke apa, saya boleh 4 stroke lah. Saya boleh lagi 4 stroke. Okay. Kenapa tak pilih 2 stroke? Saya Saya memang okey 2 stroke okey, kita okey yang 2 stroke kita okey. Cuma dia 4 stroke lagi steam lah. Steam. Saya steam lebih kepada 4 stroke. Ada orang steam dia 2T kan, saya steam 4T kan. Bunyi dia lah. Bunyi dia, Mengaum bunyi dia. open dia kan. Bunyi ke power dia? Dua-dua lah, dua-dua. 2T ni ada yang minat 2T terpulang, tapi saya memang 4T lah. Takut kena kecau ni. Bukan. Bukan. Kita ramai kawan-kawan. Kawan-kawan saya buat ni juga pakai Baik. cuma tak ada lagi lah yang potong tu lah. Oh, tak lagi. Kalau ada yang potong saya pindah. Kalau ada yang potong saya pindah. Okay, kalau lagi untuk 2 stroke lah, kalau ada orang bagi Moto 5 ke RZ ke ataupun kenapa tak pilih 2 stroke? Satu untuk 4 stroke dia lebih kepada minyak dia lah. Minyak jimat? Minyak terlalu jimat, macam Okay. kerap-kerap isi juga lah. So saya Apa kekerap isi? kerap-kerap isi lah, minyak parap 4 stroke. 2 stroke. 2 stroke. Mana minyak dia makan lah. Minyak memang kuat makan. Minyak lagi kita nak kena beli tuti lagi. So jadi macam parap sangat lah minyak dia. Okay. Sebab tu pilih untuk 4 stroke. Ya. Ataupun kita bagi sekarang ni mungkin peredaran zaman. Betul. Ataupun kemodenan kan dah banyak tak keluar motor-motor 2 stroke. Ataupun kita tengok kalau kawan-kawan pun banyak pun, korang-korang pun banyak 4 stroke. Kalau 2 stroke mungkin umur yang ke atas, mungkin dia dah hidup dengan zaman 2 BBNU pun stroke. ramai main 4 stroke. BBNU. Memang dia tak main tuti. Satu lagi sebab mungkin pendedahan. Satu lagi memang panggil tu dunia hijau. Kita mungkin dunia pun dah tak pakai sangat 2 stroke ni. Mungkin ada je yang keluarkan production 2 stroke macam motocross kan. Masih lagi ada motocross. Tapi dia tak gunakan untuk ni lah, untuk daily. Sebab memang mungkin ada akta yang tak membenarkan. Tapi tengoklah, correct me if I'm wrong lah. Kan mesti ada yang pakar sikit daripada dalam bidang-bidang ni. Okay. Kita tahu sebab sikit lagi. Alright. So 2 stroke, 4 stroke pun semua pengalaman-pengalaman dah tahu. Okay. Kita tahu sekarang kan zaman-zaman social media tak sama macam dulu. Dulu kan zaman offline, mana ride lah apalah semua kan, ataupun yang main motor kan. Sekarang ni dah jadi otai lah, umur 30 lebih ke atas, 35, 40 dah tak tahu apa gitu, apa dia buat. Sekarang ni kita tengok kan cabang yang banyak sekarang ni banyak di social media. Okey, apa yang bagusnya main motor sekarang ni berbanding dengan dulu? Dengan kegunaan social media ni lah. Lagi senang nak naik lah sekarang. And lagi senang dikenali. And kalau macam ada contoh, macam saya tengok yang kita pergi ride hari tu kan. Kalau kita post social media, at least ramai lah yang patutnya korang nak pergi racing, korang pergi ride. Elok lah benda tu. So lagi senang lah. So yang otai-otai yang lama hilang tu, dorang ada je sebenarnya, cuma dorang zaman kan, dorang jauh. So dorang pun kadang-kadang nak main TikTok pun takut orang tak kenal, sebab sekarang ramai yang orang yang baru kan.
So untuk saya social media ni senang lah orang kenal. So senang orang kata, senang dapat followers. Lagi-lagi TikTok, memang senang. Okay, aku tanya kau pula. Okay, tanya Akib pula. Selain untuk dapat follower atau terkenal, apa lagi yang bagus untuk social media ni? Mungkin boleh tanda income, buat duit apa semua, ataupun apa yang baik untuk dulu? Untuk social media zaman sekarang ni, ada bagus dia, ada buruk dia lah. Yang bagus dia, kita boleh kongsi ilmu pasal kita ada nak buat motor ke, kita ada jual barang-barang ke. Pasal contoh, orang-orang yang main motor ni, dia ada masalah ni tapi dia tak tahu apa masalah dia. So kita boleh kongsikan masalah dia dan kita boleh umumkan kita punya ilmu tu lebih bebas lah. Dan yang keburukan dia, kalau untuk media sosial ni, bila kita buat aksi-aksi ngeri lah. Contohnya kalau kita banyak tengok ada orang yang bereaksi, yang dia post pakai 360 dekat media sosial. So jadi benda tu tak bagus lah. Sebab budak zaman sekarang pun kecil-kecil pun dah main handphone. Bila lalu dia punya video, mungkin benda tu akan terikut untuk budak-budak yang kecil ni. So benda tu tak bagus lah. Kau tembak aku. Cakap kecil tadi? Tak, macam kau cakap aku je. Cakap yang kecil tu? Macam kecil ke? Kecil-kecil ke? Budak kecil ke? Kecil? Budak kecil. Budak kecil. Kau bukan cakap pasal aku. Kecil baik. Tadi macam kau cakap pasal aku tu. Jangan terasa. Okay, so ada good and bad sides lah. betul. Okay, alright. So kita faham kat situ, mana-mana pun apa benda pun memang kita ada baik dan buruk. Tapi macam kita ikat tadi lah, kalau kita kan gunakan yang sebetulnya, sebaiknya kita dapat mampu apa tu? Bimbing lah, at least lah. Bukan kita menggalakkan ke arah aktiviti yang tak sihat. Macam saya dulu pun sama juga, mungkin ada video-video lama kan, kita tengok wah lagi teruk lah kan. Tapi untuk zaman sekarang ni, zaman yang dah lebih matang, zaman yang lebih moden, tak perlu kot untuk kita promosikan dia lah kan, benda-benda macam tu. Takut tadi terpengaruh mungkin adik-adik kita nanti. Betul. Bukan anak kita nanti yang akan ikut lah. So benda tu akan jadi tak betul. Okay, okay, pernah tak buat apa, jadi rider ke Grab ke? Ya benar. Okay. Dia okey lah, tapi dia ada macam ada baik dengan buruk dia. And lagi satu, macam kita tahu, bawa kereta dengan motor ni, motor lagi bahaya lah. So once dah jadi rider ni, memang nyawa 90% atas jalan lah. So banyak masa lah atas jalan kan. So memang risiko pun memang tinggi lah atas jalan untuk rider ni. Nakib, kau pernah jadi rider ke? Tak pernah. Saya tak pernah jadi rider. So saya rider tak pernah jadi. Cuma saya pernah berjalan jauh naik motor ni. Tapi kalau naik motor ni memang risiko dia agak tinggi daripada kereta lah. Tapi untuk cepat, motor lagi cepat lah. Okay, alright. Okay, nak tanya mungkin soalan yang terakhir ataupun kedua tadi kan? Okay, mungkin soalan yang kedua tadi lah. Main motor lama ni, mungkin balik 2-3 pagi, 4 pagi kan. Pernah tak ada kejadian-kejadian seram ke? Ada ke tak? Dalam scene motor ni? Seram-seram kau start. Ada ke tak? Seram-seram start. Saya kejadian seram lah. Kejadian seram dia di atas highway lah. Highway? Kita nampak macam atas highway ni tempat orang lalu lalang kan. Tapi kejadian seram dia tak berapa nak seram sangat lah. Sebab saya time tu bawa motor orang. Time tu bawa motor orang keluar. Saya dengan Sambung. Fikir secara logikal. Okay. Nak seram ni? seram. Ya, Seram dia bahaya sikit. Pinjam motor orang. Saya pinjam motor orang. Dan tu saya berdua je dengan kawan saya tu. Saya balik on the way dalam 2-3 pagi macam tu. Saya balik tu, saya nak cepat lah. Nak cepat biasa lah. Mesti kita ada bawa laju kan. Kita bracing lah, saya cerita. Kita bracing. On the way bracing tu, saya tunduk lah, saya roket. Saya nak tutup lampu sebenarnya. Nak tutup lampu. So lampu tu saya ingat bagi power lebih lah. Tapi tiba-tiba motor mati tau. Motor mati. Dah lah time tu bawa motor orang, motor mati pula tu. Dekat tengah highway, dah kena tinggal dengan member lah. Saya berhenti tepi. Saya dah risau lah, enjin boom ke apa. Tapi tak apa lah, saya sedap hati oh tak ada apa ni. Saya balik bengkel. Balik tunda. Jauh. Dari Nilai.
Silap saya nilai. Tunda dia nilai. Dia punya nilai. Tunda. Tunda. Member kat depan patah balik. Member patah balik, sanggup patah balik. Dia ingat kawan lah. Dia patah balik, bawa ke bengkel. Saya buka motor, saya buka. Dan member saya tu tekan switch on off tu je bang. Itu yang seramnya bang. Tertekan button off. Tertekan button off engine dia. Macam tu. Yang seram dia motor orang. Oh, Dia yang seram motor orang je. Dia bukan seram apa pun. Lepas habis ni pijak kau. Cik, ada lah. Pengalaman seram tak? Apa yang mungkin diganggu ke, benda-benda mistik ke, atau apa-apa tak kisah, mungkin seram apa? Panjang saya balik malam minggu malam ni sekali je lah pernah. Tapi dia tak tunjuk muka lah, dia nampak bayang je lah. Saya balik daripada Angkerit tak silap macam tu. Balik pukul 3.30 macam tu. Ni location Serdang. Tengah balik, jalan ada satu jalan tu gelap. Saya balik, ada orang, okey, ada orang jalan kaki tu. Saya macam positif lah, macam tak ada apa lah. Jalan sebelum dekat Serdang tu dah ada satu bukit nak naik lah sampai kawasan rumah. And then time dekat kawasan rumah tu lah, nak naik tu, saya nampak orang tu lalu lagi sekali. Padahal orang tu dah lalu depan saya tadi. Dalam satu jalan, dekat belakang ni dah lalu dah. Tapi bila saya ni bukit tu, dia lalu lagi sekali. Memang orang sama? Memang saya nampak orang yang sama, baju yang sama. Takkan lah dia pakai baju yang sama dua orang. Confirm. Takkan 3 pagi 2 orang lalu baju lain-lain. Tu dia tak ada buat apa, high ke apa ke, tak ada apa. Dia lalu je. Memang tak high lah. Tak, dia memang lalu tak ada apa. Tak, dia lalu tapi memang nampak fizikal orang lah. So saya buat tak tahulah. So jadi macam cerita tu lah, kat Karak tu lah. Karak tu kereta bang. Ya, ini orang, mesti orang. Mesti orang. Sebab dekat Sedang kan, Sedang orang lah. Mungkin kalau lalu sekali mungkin ada lagi tu. Tak tahu. Sebab dia ulang-ulang kan. Kena try sekali. Kena try sekali. Betul. Tak seram, tak ada benda seram. Dia macam ya, Macam tu je lah, dia bagi tahu pelik je lah. lah. Macam pelik lah, 2 kali lalu kan. Kalau nakik 2 kali, pelik juga kan. Biasa. Nakik kat bawah jumpa, naik atas tengok nakik ada kat atas kan. Biasanya tu seram juga. Okay. So ni saja kita nak kongsikan untuk kali ni. And mungkin ada lagi next, nanti mungkin aku nak pergi panjang lagi. Tapi mungkin dah next lah, sebab sekarang ni pun dah lewat. Okay, nak tanya soalan-soalan last lah. Okay, kepada korang dua-dua yang mungkin baru juga main motor, antara muda juga, bawah 30 kan. Tapi ada lah pengalaman, berapa pengalaman. Okay, apa nasihat korang untuk budak-budak yang main motor, tapi kadang-kadang kita tahu budak-budak motor ni sampai dia meronta-ronta, meminta-minta sampai mak ayah, sampai bergaduh, sampai mak ayah bentak-bentak kaki, macam-macam, marah mak ayah, sampai jadi korang ajar untuk dapatkan something. Mungkin nak motor ataupun mungkin nak modify motor dia, tapi betul-betul panggil tu, berharap ataupun mendesak mak ayah untuk buat motor dia tu. Okay, apa nasihat korang? Sebab benda ni ada. Aku dulu. Okay. Untuk orang-orang yang sejenis macam tu lah, yang kata jenis hentak kaki tu kan, korang kalau ikutkan tak perlu lah buat benda tu. Sebab korang mesti ada, orang kata kaki ada, tangan ada, korang boleh usaha sendiri. Tak perlu nak mengharapkan mak ayah. Sebab mak ayah dah lahirkan korang tu pun, benda tu pun nak mahal lah kat dunia. So bila korang macam modify motor ke apa ke, boleh nak modify, tapi pakai duit sendiri lah, come on lah. Korang dah besar kot, motor dah ada sendiri, duit minyak isi sendiri, jangan minta mak ayah. Mak ayah pun dia ada komitmen benda lain. Dia takkanlah semata-mata kau buat motor, kau nak pergi beracing, kau yang nak berlumba, mak ayah kau yang kena bayar. So nanti meninggal mak ayah kau kat yang sedih. Tapi mak ayah kau yang bayar motor tu. Benda tu macam tak bagus lah kan. Korang nak hentak-hentak kaki lah, mendesak lah, mak nak rim. Aku kalau jumpa depan-depan tu kan ni macam nakik pada kan ni. Okay. Kau apa nasihat kau pula? Nasihat saya untuk yang kat luar sana yang mendesak-desak ataupun meminta-minta dekat family tu, saya rasa benda tu adalah perkara yang tak bagus lah. Sebab benda tu kalau ibu bapa kita ni tak bagi ni, sebab ada sebab. Sebab dia nak jadi kita lebih baik. Bukan dia tak bagi tu sebab dia tak sayang, tapi dia nak jadi kita lebih baik. So bila kita memaksa, kita meminta kan, benda-benda macam tu, kalau mak kita tak bagi, kita ikut je lah. Sebab apa yang dia buat keputusan tu, dia lebih tahu. So kalau korang nak buat benda tu,
korang minta maaf lah dekat mak bapak korang ataupun family korang ni, korang minta maaf, korang balas jasa baik. Apa yang korang dah minta tu tak payahlah korang bagi duit balik, tapi korang buat benda lain buat benda lain lah. Belanja So makan ni kan. belanja makan ke boleh happykan family kita. Sebab dia tak bagi tu ada sebab. Benda macam tu. So nak buat pun pakai duit sendiri lah. Nak buat Boleh nak buat pakai nak, duit sendiri. nak main motor boleh, tak ada masalah. Tapi kita usaha sendiri, guna titik peluh kita sendiri. Kita tak payah minta family. Sebab benda tu bukan family kita tak nak bagi tau. Tapi kalau ikut saya, fikiran benda tu, bila family kita keluarkan benda tu bukan menjadi arah kebaikan, dia jadi macam arah keburukan. So kalau kita nak buat buruk, kita guna titik peluh kita sendiri. Maknanya boleh lah buat benda buruk. Dia kurangkan. Kurangkan. Tapi masih lagi boleh lah kalau kurangkan tu. Dia kena kurangkan lah. Dia kena kurangkan sikit lama tak ada. Okay, Alhamdulillah. Okay, itu saja perkongsian yang menarik daripada kecil dengan Nakib kali ni. Okay, next nanti insyaAllah kita tengok siapa yang diorang nak panggil, boleh tulis di ruangan komen. Dan terima kasih banyak lagi sekali sebab bagi satu nasihat yang bagus untuk generasi yang akan datang. Sebab kita tahu banyak lagi budak-budak yang baru sekarang ni, baru lagi nak beli motor, baru lagi nak modify motor, baru lagi tengok konten, baru lagi download TikTok apa semua, tengok macam-macam. So bila mungkin ada perkongsian macam ni, mungkin diorang dah boleh boleh tahu lah. So itu saja untuk perkongsian kali ni. Terima kasih banyak kerana menonton dan insyaAllah semoga bermanfaat. Dan lupa subscribe dan share untuk kita tengok video yang seterusnya. Saya akan invite siapa pula dalam podcast kali ni, kita tunggu. Bye. Assalamualaikum. Lupa subscribe dan share. Fly bedo-bedo.